kalau kucing saya mati, adakah dia masuk syurga? Anak dia tanya. Ayah yang tolong bawa sini. Baik. Kucing natang ni mati masuk syurga ke tak? Anak dia tanya. Sayang sangat ke kucing kan? Memanglah kucing ni Allah jadikan sejenis binatang eksotik, binatang peliharaan yang bermain dengan orang, duduk dalam rumah. Dua jenis binatang yang main dalam rumah orang. Siapa atas katil naik, iaitu kucing dan anjing. Untuk orang kafir anjing, untuk orang Islam kucing. Ada dah situ. Nah, tapi kita tak puas hati dengan kucing, nak anjing juga bila dalam rumah. Ada pelik tamak ni. Nah, untuk orang Islam ada kucing, untuk orang kafir anjing. Bukan kata tak boleh bela anjing orang Islam, tapi ada kegunaan dia. Nak jaga kebun, kita duduk rumah kebun kita tu, di dusun di janda baik tu, kebun deriang. Takkan nak suruh anak kita tunggu lautan, letak anjing? Boleh bela, tujuan yang betul. Nah, tak boleh bela binatang peliharaan dalam rumah. Baik. Dua-duanya, orang putih ke orang, dia sayang anjing dia bela. Orang Islam pula sayang kucing dia. Kena dah dengan tepat tu. Tu mana bijaknya Allah. Binatang yang boleh duduk dalam rumah orang. Allah tak buat maknanya badak sumbu duduk dalam rumah orang. Dah. Ataupun khubah bala duduk dalam rumah orang. Habis memang robok-robok ikan, cabut habis. Nak pandang langgar dia. Gajah duduk dalam bilik tidur. Orang dah buat gitu. Maka sayang sangat anak dia kepada kucing. Bila kucing dia mati, dia kata kucing masuk syurga tak? Disebut oleh ulama-ulama tafsir pada menafsirkan ayat Al-Insyiqaq, binatang-binatang dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian diadili oleh Allah supaya manusia melihat keadilan Allah. Binatang pun diadili, kemudian menjadi tanah. Masa inilah orang kafir bercita-cita menjadi tanah. Lau kuntu turaba, andainya elok kalau aku juga jadi tanah macam binatang, tak masuk neraka. Jadi tidak ada binatang yang masuk di dalam syurga menurut pendapat yang sahih. Walau bagaimanapun ada pendapat yang lemah yang mengatakan beberapa jenis binatang yang masuk di dalam syurga. Tak payah balah masalah ni, benda khilafiyah. Yang kita yakin ada banyak binatang di dalam syurga kerana disebut dalam hadis. Seorang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, saya ni minat main kuda. Minat ke kuda tu lah, bukan pergi kuda. Dia kata, afil jannati farasun, adakah di dalam syurga itu ada kuda? Nabi kata, ya, bahkan kuda tu boleh terbang pula. Nak menunjukkan ada tak kuda dalam syurga? Ada. Sehingga daripada hadis ni lah dilukis gambar kuda-kuda terbang dalam dinding-dinding gereja. Kebanyakannya di Sepanyol. Di Sepanyol banyak dinding gereja dia lukis kuda terbang. Nah, kalau di Rom, gereja-gereja banyak lukis Nabi Isa dengan Siti Maryam. Kalau di Sepanyol banyak lukis gambar-gambar syurga. Di antaranya kuda putih terbang. Tu yang Nabi sebut dalam hadis. Kuda ada dua sayap yang boleh terbang. Jadi apa yang kita minat, binatang apa kita minat, ada. Orang minat burung titik, tak ada burung titik. Suara bunyi siapa duduk tengah panah, burung kata dia kata mana bunyi lain, burung kata panah. Tak faham. Jadi mu minat burung, mu masuk syurga, ada burung dalam syurga? Ada. Tetapi istimewa. Ada hadis yang lain kita tengok comelnya ayang, comelnya burung. Ayang tanya balik kita, burung tanya, nak makan? Ni dalam hadis sebut. Kita kata nak masak lagu mana? Dia tanya balik kita. Kita boleh jawab, 3 rasa. Burung pun sendiri berguling-guling masuk dalam kuali dan jadi makanan lalu kita makan.
Menunjukkan ada binatang. Yang tak ada dalam syurga benda-benda hak dak comel, benda-benda hak uduh. Kerana syurga negeri comel, barang uduh tak ada. Patulah orang hak dak handsome dak masuk syurga. Betul. Sebab tidak ada orang yang tidak handsome dalam syurga. Nabi pernah berjumpa dengan bonda susunya ketika akhir hayat bonda dia. Uzur dah. Nabi ni gurau, Nabi buat kelakar. Nabi kata orang tua tak masuk syurga, menangis ibu susu dia. Pasal ibu susu dia salah faham. Ingat ke orang tua tak ada cang masuk syurga. Maksud Nabi, orang tua bila masuk syurga jadi muda. Mana ada tak orang tua dalam syurga? Tak ada orang cacat tak ada dalam syurga. Walaupun dia tak ada kaki, masuk syurga cukup 2 kaki. Orang hitam tak ada dalam syurga. Orang yang tak ada belaka, orang yang tidak cukup sifat, orang tak sependang sebagainya, orang yang tengok tak lawa tak ada. Orang puang 17 tahun, orang lelaki 30. Macam hamba ni. Kenapa Tuhan buat orang puang 17? Sebab 17 mengikut maknanya sel-sel dalam tubuh dia, masa itulah dia paling berkembang sekali. Sebab tu muka dia bergetah molek. Tak percaya, kita balik lagi tengok album bini kita masa dia tingkatan 5. Betul tak? Tengok muka dia masa dia form 5. Comel bini kita. Tengok learning. Faham tak? Maka Tuhan buat 17 tahun dalam syurga tidak bertambah dah. Tu.